Penjawat awam, permohonan gantian cuti rehat dah buka untuk tahun 2025. Jom tengok cara mohon GCR terkini. Share dan repost video ni kepada kawan penjawat awam anda. Gantian cuti rehat atau GCR adalah ganjaran wang tunai kepada penjawat awam yang tak berpeluang habiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan. Anda boleh kumpul GCR maksimum sehingga 180 hari tahu sekarang. Tapi kalau anda nak dapat award wang tunai GCR sebanyak 90 hari secara awal sebelum bersara, anda mestilah dapat kelulusan ketua jabatan, berkhidmat minimum 15 tahun, berumur at least 45 tahun, jumlah GCR lebih daripada 90 hari dan bebas tindakan tata tertib atau jenayah. Nak kira GCR senang je. Boleh guna formula 1/30 darab jumlah GCR darab gaji akhir tambah imbuhan tetap. Nak lagi senang, kira je dekat kalkulator award GCR. Masukkan gaji pokok dan imbuhan yang anda terima dan tekan hantar. Buat permohonan GCR dekat Hermes. Lepas tu, print borang lampiran A. Ketua jabatan kena luluskan melalui Hermes dan sign borang lampiran tadi. Pastikan anda sediakan dokumen macam salinan rekod kenyataan perkhidmatan, salinan kenyataan cuti dan banyak lagi. Pause untuk baca lama sikit. Hantar permohonan anda secara hard copy sahaja ke bahagian pencen JPA bermula 1 Mei hingga 30 September 2025. Follow X1.my di semua media platform untuk info terkini, sahih dan perinci setiap hari.